Ihsan, kucuk. Oh, sikit lagi. Wah, lajunya. Dan kali ini dikirakan oleh TM. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ihsan. Kemparan ke Pulau Harta Karun. Bahagian 9. Hei, gergasi! Siapa ambil harta karun tu? Harta karun tu sudah diambil oleh orang asli. Itu bola dan kuasa ajaib. Apa saja kamu minta, semua boleh dapat. Ya. Kenapa ni? Sebab ini kot. Cabut! Cepat! Kapten, guna bola sakti. Wahai bola sakti, tolong hilangkan bola. Boleh minta satu haja saja. Satu je. Hijau! Bola. Siap, tak dapat dulu. Kapal sudah siap. Jangan! Tolong! Janganlah sedih. Kan kita dah selamat. Sabar. Tak apa. Nanti kita selamatkan dia. Nenek aku kata, kalau kena tangkap dengan bulu, nanti. Nanti kena makan. Kenapa kau cakap macam tu? Tidak. Jangan tengok lama-lama. Ini bola saya punya. Kapten, kita nak minta apa dari bola ni? Kena fikir betul-betul, Kapten. Satu ajak je ni. Kapal baru, Kapten. Kapal baru. Bukan. Kapal emas baru. Macam baik. Pula datang. Mana?
janji. Hei! 2-3 kain guni. Kalau mau, ambillah sendiri. Nasib baik boleh berenang. Aduh. Kapten, Lizzie. Mana Mail? Kapten, Mail hilang. Hilang? Mail, mana kau? Nasib baik ni tak ada hilang. Apa yang kau buang tadi? Kembali ke Pulau Harta-Karun. Bahagian 10. Apa yang kau buang tadi? Bukan Kapten dah nampak. Itu main-main saja. Ijat dah kena tangkap. Mak yang dah hilang. Semuanya sebab kau tamak. Mana ada tamak? Saya ambil 1 bola saja. Kapten, betul juga cakap Hang Upin. Kalau Kapten tak curi, tak jadi macam ni. Lalu, Kapten apa ini? Buat malu saja. Betul. Pentingkan diri je. Mak sini. Bagilah dia, Kapten. Yalah. Macam tu lah, Kapten. Bagus. Kamu lanun patut sokong saya. Nah. Wahai bola sakti, tolong selamatkan kawan kami, Mahir dan Ijat. Sudah selamat ke? Mail! Ijat! Mari, kami ada sini! Sana! Mail! Ijat! Gergasi batu. Apa kau buat di sini? Buat apa? Ini rumah saya lah. Kamu buat apa sini? Kami sudah cari Mail dengan... Kamu sudah jumpa. Bagus. Sudah minta hajat? Sudah. Tapi tak jadi apa pun. Rosak kah? Mari saya tengok. Hai, gergasi. Rosak ke tak? Ini mana ada rosak? Tapi kamu mesti nak tahu kenapa tak jadi kan? Mestilah. Ikut saya. Mana ni? Buat je lah. Apa tu? Tengok ni. Inilah gerhana matahari. Gerhana matahari?
Ya, gerhana matahari terjadi bila bulan tiba-tiba lalu antara matahari dengan bumi. Ketika itu, satu dunia menjadi gelap. Sakti akan menyala. Dan kamu boleh minta hajat. Tu je tu. Takut saja. Tapi, gerhana matahari hanya berlaku sekali. Setiap 100 tahun. Jadi, bila? Bila? Kamu sangat bertuah. Ia akan berlaku besok. Kalau macam tu, kita cari esok sajalah. Bagus. Malam ni Mama makan apa? Fizi, makan kau untuk aku? Makanlah. Minta tolong pun tak boleh. Aku hairanlah. Masa aku lawan dengan pulu besar tadi, aku buka topeng dia. Dia terus jadi pengecut. Jadi kamu sudah tahu kelemahan orang pulu. Kelemahan orang pulu? Apa kelemahan dia? Kalau ceritalah. Pada zaman dahulu, orang pulu semua baik-baik belaka. Bila Ratu Jahat datang, dia tangkap ketua pulu. Kemudian, dia paksa semua orang pulu pakai topeng puaka. Semua jadi pulu. Angin Pen! Lalu dah lari! Kapten, kita nak ke mana ni? Diam. Aku sudah dulu. Isa, kita dah jauh sangat. Fizi! Kep! Huh? Besar? Fizi? Kembali ke Pulau Harta Karun. Bahagian 11. Puluh! Puluh! Orang kat mana? Acting jadi. Tu dia. Mana? Angin Pen! Sini rupanya. Nasib baik kamu datang selamatkan saya. Inilah balasan orang yang tamak. Padan muka. Maafkan saya. Mana bola sakti tu? Ijat ambil. Ijat? Ya, dia sudah jadi pulu. Kita mesti selamatkan dia. Pulu.
Polo! Minta hajar. Ikan kerabu! Bulu! Tongkat! Apalah, Kapten? Benar je. Habor pun tak ada. Oi! Habor tak ada. Tapi peta baru ada. Tangkap dia. Ambil peta tu. Okey, Kapten. Hei, Lanui. Lepaskan Puteri Meme. Lama dulu cakap telefon. Pastilah.
Cina. Sen, kakak nak pergi main. Nanti dah lepas lagi. Hey, bicara dengan Leten. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami sama. Hai. Usahawan muda. Bahagian 1. Seronoklah kita sakit pusing tadi. Yelah. Huh? Mail. Kau nak pergi mana? Nak pergi makan ABCD special Uncle Mutu. ABC durian? Sedapnya. Nak juga? Jom. Tapi kita tak ada duit. Tak apa, aku belanja. Mak aku bagi duit. Banyak. Jomlah. Ya, belanja. Uncle, ABCD 3 special. Okey, siap. Penting berseri-seri. Pipin, jom. Sana nak. Dengar rampai harum baunya. 1, 2, 3. Abang Saleh. Aku semangat. Nasib baik tak pengsan. Terperanjat tau. Janganlah marah Abang Saleh. Buat junjung-junjung lagi ke bang? Yelah, banyak tempahan ni tau. Tak terbuat jadi Jemari Saleh. Tempahan dalam komputer. Guna internet. Untung. Macam mana? Mana? Ish. Tengok. Hai, budak-budak ni. Semua barang kahwin je. Tak ada barang untuk budak-budak ke? Betul. Hei, budak-budak mana ada duit nak beli? Lagipun jadi Cik Mari Saleh buat barang-barang kahwin je. Oh. Saleh mau kahwin? Sibuk je. Mak sini. Terima kasih, Uncle. Bang, saya nak jual dekat internet juga boleh? Kita orang pernah. Korang ada barang ke nak jual? Barang apa? Kalau ada, datang jumpa abang. Abang dah lambat ni. Bye. Upin. Tu. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Banyak ni barang. Wah, Atuk buat layang-layang. Atuk tak ada kerja. Nak nampak buluh ni banyak, Atuk buatlah. Cantik kan? Memanglah. Kan Atuk yang buat. Atuk, kalau jual ni, mesti laku. Betul. Nak jual? Jual kat kampung ni mana nak laku? Semua orang boleh buat sendiri. Jual ke internet lah, Tuk. Abang Saleh buat macam tu. Ya? Laku ke? Atuk buatlah banyak-banyak. Kita orang jualkan. Habis Atuk dapat apa? Dapat pahala. Pandailah korang. Nah, tolong buat. Cepat siap. Yelah, Tuk. Ini, kau pula. Jalanlah.
permainan senang. Kali ini Jarjit pasti menang. Lalu. Apa tu, Cacik? Saya dulu. Boleh kan? Alah. Main. Betul kena. Susanti. Nanti kita main lagi. Main. Kita orang dah ada barang nak jual. Apa? Adalah. Kau ada? Adalah. Mail, bagilah penutup tu. Kita orang nak main. Main, cepatlah. Hah? Yay, kena! Selamat pagi semua. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baiklah. Semua. Upin, petang ni kita jumpa Abang Saleh. Usahawan muda. Bahagian 2. Assalamualaikum. Abang Saleh. Apa lagi budak-budak ni? Waalaikumsalam. Tengok ni. Ha? Korang nak jual ni? Boleh kan? Boleh. Tapi nak post macam mana? Kena push. Kau ingat niaga internet ni kat sini je? Satu dunia tau. Kenalah bungkus elok-elok. Ha? Macam ni boleh? Ha? Bagus. Apa ni? Tutup botol. Boleh buat main. Hai, setakat tutup botol ni bersepah kat gerai mutu tu tau. Percuma lagi. Tapi kalau kau hias bagi cantik, lainlah cerita. Baru boleh jual. Ha, macam ni. Cantik tak? Oh. Pinjam pen boleh? Nak? RM2. Bang, layang-layang kita orang ni macam mana? Fikirlah sendiri. Ha? Apa? Tu, Abang Saleh kata layang-layang ni kena bungkus elok-elok. Baru boleh post. Ha? Bungkus macam mana? Entah. Dia kata fikirlah sendiri. Kau tinggalkanlah kat sini. Nanti Atuk fikirkan. Atuk buat cantik-cantik tau. Nanti boleh jual. Satu dunia. Ish, biar betul. Untunglah Atuk. Boleh dibincangkan? Amboi. Nak lukis apa Kau dah siap ke main? Dah. Ni, Kawan-kawan, mau pergi mana? nak jumpa Abang Saleh. Oh, Abang Saleh pergi gerai angka mutu. Mari kita pergi sana. Tunggu nak ikut. Abang-abang. Bang. Ha, cantik pun. Baru boleh jual. Senang nak post. Kau pula? Mana? Uish, muka kita lah. Oh, Ha? Muka korang? Laku ke?
Mestilah. Kita orang kan comel. Betul. Yelah. Sini. Tengok ni. Wah, apa ni bang? Inilah laman web. Kat sinilah kau jual barang-barang tu. Oh, saya mau jual juga. Kau nak jual apa? Pantun! 2, 3, Sini bukan tempat jual pantun. Alah. Caci. Abang, gambar kita orang sekali. Senyum. Nak letak nama apa ni? Layang-layang Upin dan Ipin. Amboi. Nama korang je. Bukan layang-layang Tok Dalang ke? Sama je. Pandailah kau. Barang kau pula? CP Mael. Semua nama korang je. Perasan. Kita orang ikut abang. Cari Jemali Saleh. Internet kat Geram Mutu ni baguslah. Laju. Klik sini. Siap. Siap pun. Wah, Cantiklah bang. pandai abang buat. Sekarang kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu orang beli. Abang, dah ada orang beli barang kita orang. Tak ada. Itulah. Peniaga ni bukan senang. Kita jual murah. RM2. Mana boleh? Rugi. Jadi macam mana? Kita buat langkah api. Promosi. Oh. Usahawan muda. Bahagian 3. Dah ke bang? Dah mula. Dah mula. Action. Orangnya hari ni. Ping, mari kita main layang-layang. Jom. Dah siap. Senang je. Kawan-kawan nak? Tempahlah sekarang. Hanya dengan satu klik di laman web kami www.budakduraruntuh.com. Cut. Mael, kau pula. Bang, nak tengok? Tengok ni. Jalanlah. Yeay, Mail menang. Seronok kan? Belilah CP Mael sekarang. Klik di sini. Pandailah abang buat. Tengok orang lah. Terima kasih ya bang. Wah, banyaknya. Hui, laku CP aku. Huh? Ada lagi? CP lagi? Kayalah. Apa ni bang? CP je yang laku. Ish, apa pula abang? Suka hati dia orang lah nak beli apa. Jom. Kita baliklah. Tunggulah. Nanti mesti ada. Wah, orang ni pesan 100 layang-layang. Ada ke 100 layang-layang? Laku tu. Layang-layang laku. Ya?
Atuk buat. Mestilah laku. Orang tu nak 100 layang-layang. Ada ke? Ish, banyaknya. Atuk buat sikit aja. Macam mana ni? Atuk buatlah lagi. Bolehlah tu. Bolehlah. Tak sabar ni nak hantar barang. Tak sabar. Aku dah kira dah. Untung banyak. Nanti kita nak beli apa Dah sampai. Abang, kenapa pergi bank? Kata nak pos barang. Korang tak nak duit ke? Nak. Sebelum pos barang, kita kenalah tengok duit dah masuk ke belum. Assalamualaikum. Akak, tengok ni. Hah? Banyaknya. Inilah duit yang kita orang dapat. Jual on time. Online. Ha, mari akak simpan duit tu. Alah, Kak. Kita orang nak beli. Guna ni. Inilah yang kita orang nak. Macam Mason punya. Ha, duit tu bagi akak simpan. Ui, boleh beli macam-macam. Ya. Dengan kad tu, kau boleh beli barang setakat RM50 je. Faham? Aku 50, campur duit kau 50. Dah. Banyak. Duit ni untuk belanja sebulan. Guna elok-elok. Beli apa yang patut je. Yelah, terima kasih. Sayang akak. Ha, duit tu bagi akak. Cepat. Nah. Kalau korang tak jimat, akak ambil balik kad tu. Akak boleh tahu korang beli apa. Yelah, Kak. Ha, duit korang akak simpan dalam bank. Kalau dah ada duit simpanan, senang. Bila-bila masa pun boleh gunakan. Kak, kita orang nak beli aiskrim. Cepat, Upin. Jaga kad tu. Jangan hilang. Yelah. Adik manis kuku kelapa. Hari ni aku nak makan apa? Sedapnya bau. Abang Saleh. Huh? Nah, ayam goreng. Oh, untuk abang ke? Tak. Abang tu jualkan dekat internet. Apa ni? Kau ingat pasar ke? Alah bang, tak boleh ke? RM2 je. Memang tak boleh. Abang Saleh, main. Deng. Kita orang ada ni. Wah, Aku pun ada. bagus kan? Berniaga online? Bagus. Mail, jom beli aiskrim. Ha, jom. Ha, boleh makan dengan ayam goreng. Hai, budak-budak ni. Huh?